tadi sebab Bella punya bateri sangat lalu, so kita aman yang sempat. Sorry guys. Okay, cerita dia macam ni. Sambil ya, saya sini. Masya Allah. Tuh. Dah. Tak, orang tak kena tunjukkan tu orang bibik. Ya, saya bibiknya. Oh, dia batang buruk. Mantap. Mantap. Yang ni pun tak habis lagi. Masuk. Sebenarnya Bella happy dan tak sabar sebab gembira sebab ada collaboration yang order dengan Bella. Berapa ratus balang dia order kat kita? 900 balang. 900 balang. Masya Allah, Bella tak sabar nak reveal collaboration ni. Bella tak sabar nak reveal collaboration ni dengan korang. Tapi kan ni guys, imagine bibirku. Guys, bulan puasa boleh pakai lipstick tak? Boleh tak? Sebab kalau tak, Bella nak cacat sikit. Sebab batang buruk kita tak dia. Semua kita blend, tak ada beli yang dah siap. Boleh je. Boleh. Cida, tak boleh. Boleh. Tak banyak tu. Aku mau ambil lipstick handbag tu tak? Thank you. Boleh je. Ya kan? Kat luar-luar. Boleh. Okay. So, ada 5 kuih raya. Kita ada Red Velvet, ada Almond London, ada batang buruk. Almond tu wajar Ada batang buruk, ada semperit dan tak nanas. Banyaknya harta karun saya. Janganlah cakap saya serba boleh. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau tak ada bantuan keluarga saya pun, saya tak rasa saya mampu buat. Banyak tu. Yang order tu bukan 90 balang, 900 balang. Kan? Better. Apa yang makan dekat dapur? Hai. Sekejap. Cepatnya. Ini adalah lipstick Bella White yang saya suka sebab dia sangat-sangat natural. Thank you, Nana. Sungkai. Di Sabah sungkai sudah. Bagi orang-orang Sabah, selamat berbuka puasa. Semoga puasa pertama kamu diberkati, insyaAllah. Ya, kita akan ke ni juga tahu. Ke Tawau dengan Kota Kinabalu. Okey, kami akan ke Tawau dengan Kota Kinabalu. Ya, so itu 5 kirayaan yang paling happy. Nanti saya akan reveal. Sebab nak boleh reveal lagi, ada klien yang order 900 balang. Guys, it's 900. Can you guys imagine? 900 balang. Okay. Boleh tak I reveal? Boleh kot. Actually, Bella apa akan jual very limited Bas cookies. Tak sabar sangat. Nanti saya cari masa untuk buat live dan buat kuih. Secure payment dulu tak? Kan betul juga. Mama, tengok Mak, ada orang yang sangat ambil berat. Dia cakap secure payment dulu tak 900 balang tu? Dah deposit dah. Dah deposit. Mama uruskan. Kan takut dia tiba-tiba tak jadi. Tapi tak jadi kita jual je. Kan kat TikTok ni.
Ini dah. InsyaAllah deposit dah. Masa semua nak kamu pasal-pasal. Yes, ada. But very limited. Very limited. Saya rasa ada just lepas kita ada buat extra sikit lah. Tak ada buat tempat-tempat 900. So maksudnya Bincang Bella bawa dekat Singapore, Brunei maybe dalam berapa emang? Berapa? Kalau kita dah bagi 900 kat klien, berapa yang kita bawa untuk Brunei dengan Singapore? Tak tahu berapa banyak dia orang berapa hari untuk nak Nah, kita ada beberapa hari untuk siapkan. So Bella as for now tak tahulah, tak nak janji apa-apa. Tapi bisingkan air mama. Bising. Bella masak apa berbuka? Buntu nak masak apa? Oh, sup ayam kalau ada anak-anak memang sangat senang. Ikan ni kita boleh mungkin masak. Tapi sudut-sudut dah masak lemak. Ni kita masak apa? Tengok dia tak tahu. Ni kalau ikan ni masak lemak memang sedap. InsyaAllah nanti saya berjual di Sabah. Masak ikan 3 rasa. Cantiknya. Terima kasih. Biasa je. Lepas kena insyaAllah balado. Sedapnya balado Tahu tak Bella pernah masuk competition. Tak tahu kalau korang pernah nampak ke tak, ada dekat Astro kot rasanya. Puspa Wangi, pertandingan masak. Masa tu I compete dengan Kak Zarina Zainuddin. I masak ikan keli balado. Tahu tak? Yang menariknya, just share dengan korang lah. Pertandingan tu, dia orang tak bagi tahu kita kena masak apa. It's like a surprise punya style lah. So, bahan-bahan kita kena pilih sendiri kat belakang. Dia akan sediakan rak yang penuh dengan bawang lah, serai, halia, tomato, benda-benda. Semua barang-barang, cili, belacan, semua ada kat belakang. Mesti kat rak. So, dapur hanya kat depan. Jadi, apa-apa yang kita nak ambil, kita boleh pergi ke belakang dan ambil lah. Lepas tu guys, dia orang tak bagi tahu apa yang disediakan, apa yang kita kena masak. Dan masa tu ada dua segmen. Di mana segmen pertama adalah main dish, maksudnya makanan utama, masakan utama. Yang kedua adalah dessert. Sebab makan mesti ada dessert. So dah lah lawan dengan Kak Zarina Zainuddin yang memang sasah, yang memang tukang masak. Kak Ina tu is like my sister. I pun ada history dengan Kak Ina yang tadi ceritakan, yang dia sangat baik. So masa tu bertanding, boleh buka je apa tu nama dia, apa nama kalau kita buka adalah dia orang sediakan penutup tu kan. Ya Allah, mak I terkejut Bella. Ya Allah, ikan keli. Bella tak makan ikan keli. Bella tak makan. Terus saja. Maksudnya memang itu surprise betul lah. Bella memang cakap sabar boleh. Saya ni tidak makan ikan keli. Saya imagine guys, Bella punya terkejut tu memang yang betul-betul terkejut, yang la ilaha illallah. Tapi macam sebab ada juri kan di sana, ada juri menengok 3 orang. Jadi saya macam macam mana ni, memang kalah lah saya. Sudahlah, ikan keli masak apa. Dan di kampung Kak Bella dan nak ni masa ada program Astro, kalau kamu tengok. Apa tu nama dia? Puspa Wangi. And then Bella masa tu juga fikir masak apa. Sudahlah, nak makan yang keli. Just apa yang paling senang adalah Bella buat ikan keli balado. Masak guys, itu yang saya tidak boleh lupa sebab saya tidak rasa. Sebab kan saya nak makan ikan keli, jadi saya tidak rasa lah. Saya tidak rasa. Just bagi antar begitu lah. Fikir macam dapatlah, sudah cuba yang terbaik. Lepas kedua, bukan masa chef Puspa Wangi. Kedua, saya buat dessert macam apa tu, fruit cocktail macam tu lah, adalah like fruit macam tu. Okay, berbalik kepada cara pasal Kak Ina. Just share sebab saya mau masak sudah balik.
Dulu saya berjualan di Singapura. Kak Ina yang banyak tegur saya sebab saya siang ikan di booth kan. Dia bilang, oh next time Bella jangan buat begini, mungkin dia kesian. Imagine Bella menyiang ikan di booth tu orang menengok. Kalau macam kuah sudah habis, kuah laksa, dia saya siang ikan situ. Lama-lama sudah bertahun-tahun jual laksa, baru saya tahu yang saya perlu buat dia punya paste sejak, dan selebihnya kita boleh. Gitulah, itulah pengalaman yang saya tidak boleh lupa. Yes, saya batuk. Okay. Sudah ada kahwin ke belum? Random sangat tanya dah kahwin ke belum. Guys, Bella perasan macam viral pasal adik 26. Tak ada apa-apa. Itu start daripada Radin dengan Nabil rasanya. Tak ada. Kalau ada Bella akan beritahu. Jangan tahu. Sebab Bella pun tak nak tipu followers Bella. I mean, you guys are like my friends sebab yang selalu teman Bella tu buat live, support Bella jual produk apa, so Bella tak akan tipu korang. So tak, 26 bulan 6 2026 bukan tak ada apa-apa. Kesian korang. Maksud tu orang kacau korang je, orang kan nakal. Bella jadi ni siapa menang kalah. Oh cerita tadi, kalau cakap nanti korang cakap Bella belagak. So pandai-pandai je lah. Macam tu lah. Masa tu memang unexpected. So saya tak cuba pun. Masakan saya tiba. Ya, saya ada lagi plug dia macam dia punya tu. Aida, ya saya. Kenapa saya spek sangat? Actually bukan spek dia sangat, telinga saya sangat. Tapi tak apalah, manusia tak sempurna kan. You dah cakap alah kak. Apa dia? Hari ni sup ayam dan siput sedut. Oh tak boleh